من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاء أرض الله ب100 ألف العظيم عظيمته لا تنشق ب100 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع ب100 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع ب100 ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, yang menjadikan kita mampu bergerak, bernafas, melakukan apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Khususnya kita salat maghrib secara berjemaah dan dikekalkan oleh Allah berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat, kepada tabi'in juga ulama-ulama muslimin dan muslimat yang mengikut agama baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Dan alhamdulillah bertemu kita. Oh, tanya ni masjid mana? Masjid Bandar Seri Alam. Doa salah.
InsyaAllah. Okey. Jadi insyaAllah kita sudah berada ke surat berapa dah? Surat berapa dah? Betul dah. Itu surat mana? 16 lah. Laju 16. Baik. Oh, hafal. Dahsyat imam. Apa imam? Ingat. Apa? Kepenatan itu penat itu. Orang belajar tu penat. Itu kan? Itu betul. Itu belajar penat. Okay. Betul tak? Sebab tu ramai orang dia tak istiqamah. Belajar ni ramai orang berhenti tengah jalan. Nak jadi alim bukan senang. Tapi kena ada cita-cita. Kena ada cita-cita. Okay, insyaAllah tak apa saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil 8 baris daripada atas muka surat yang ke-16. Dikatakan, sebab itu dah cerita Pak Penat, tambah ni. Dikatakan bahawasanya ia bagi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Nya tu kembali pada penyataan orang belajar ni penat. Kalau gitu kita tak payah belajar lah Ustaz. Tak belajar tak penat. Rugi hidup. Penat ni best. Kita apa? Best. Dia penat dalam keadaan memberi. Penat dalam keadaan bermanfaat. Ramai hari ni penat. Tak buat apa pun penat. Tak. Duduk saja. Penat. Duduk saja. Penat. Dia tak buat apa duduk gitu. Penat. Nah, baik juga, baik jalan-jalan. Tak pun paling kurang menyampaikan ilmu. Tak dapat dah, tak kisah. Macam imam tak penat. Enggak. Alah-alah ikut pencet dah lah. Tapi gitu kan. Sebab kita memberi manfaat. Memberi manfaat jadi kita kurang penat. Penat tu ada, tapi puas hati. Tak puas hati. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ketahui olehmu tiada mencapai engkau akan ilmu melainkan dengan 6 kerja. Berapa kerja? 6 kerja. Siapa kata? Sayyidina Ali. Seulang balik ketahui olehmu tiada mencapai engkau akan ilmu melainkan dengan 6 kerja. Lagi aku mengkhabarkan akan dikau dari perhimpunannya dengan nyata dan terang. Apa dia 6 kerja ni? Perkataan ini adalah perkataan Sayyidina Ali. Apa 6 perkara? Ini awal kitabnya tu. Awal kitabnya di situ. Diulang balik. Apa dia? Yang pertama cerdik. Yang pertama tu cerdik. Kalau tak cerdik memang tak dapat laju. Nah, kena cerdik. Dah Ustaz saya tak cerdik Ustaz. Dia bukan cerdik ni. Dia bukan ada macam terpilih pun. Cerdik ni kena pandai menguruskan diri. Semua orang dari sudut as memang kita tahu segala perkara Allah dah takdirkan. Kita tahu apa ni kita? Tak tahu lah. Tapi kita kena buat usaha dan ikhtiar secara zahir. Nak cerdik ada sunnatullah, ada kaedah. Macam mana cerdik? Dalam kitab ni sebut apa? Jaga makan. Jaga makan. Antara perkara nak jaga ialah jaga makan. Jaga keberkatan. Jaga diri. Sambil sekilas pak jaga makan. Nak cerdik kan? Bukan cerdik makan ni banyak perkara. Ni, ambil muka surat ke-50. Buka.
muka surat 50. Saya bagi laju sikit lah. Kan nak tunggu 50, nak kena tunggu dalam 5-6 tahun lagi ya. Kita lompat ke buat 50 senang. Memang itu belajar lah, bukan kejar-kejar. Kita belajar ni nak dapat, bukan main dengar tunggu dapat. Tak, dia memang gitu, slow-slow. Okey. Ada kitab lebih ni? Tak ada kitab? Boleh ambil, ada lebih tak? Kita bertanya. Banyak kitab. Siapa pinjam dulu? Rugi tak kitab. Belajar dengan kitab pun sedap sikit. Kalau dapat cari ni murah je ni. Kalau dapat cari RM10 ni. Ada? Ada mana? Jangan salah kitab. Ada? Itu bukan. Jadi ni pelita penuntut. Yang tak. Yang salah tak. Betul. Okey, bagi-bagi. Belajar tengok ni. Tengok ni cepat masuk. Tengok cepat masuk. Ni dengar cakap saya. Saya dah amalkan, saya dah test dah. Waktu saya belajar dulu, saya belajar macam ni ya. Saya belajar dekat masjid surau macam ni ya. Bukan pergi pondok sangat, belajar cara pondok. Tapi belajar di masjid dan surau. Waktu guru buka kitab, kita buka sama. Tapi dulu kita bawa kitab sendiri lah. Kita baca. Tak apalah, tak apa, slow kan. Nak cari mana? Nak cari nanti beritahu. Follow dulu lah, follow Pertubuhan Pencinta Ilmu. Kat situ boleh beli tak? Kalau kata bernasib baik. Kan TikTok kan dia macam, kalau kita beli tu boleh dapat 1 sen. Tahu tak? Tahu? Tu boleh ada. Buka je Pertubuhan Pencinta Ilmu. Kita letak dekat ilmunya ni. Berapa RM1 dia? Ada tengok nanti. Okey. Kat situ pun boleh tengok kita ngajar ke apa ke, ada kat situ semua. Tambah ilmu. Bila sekarang senang, dulu lain. Dulu saya dulu nak belajar kitab, kejar tu guru, kejar. Atau guru duduk mana? Duduk kulai, kejar kulai. Tu guru duduk apa? Pasir gudang, kejar pasir gudang. Gitu. Duduk JP tu kejar kat JP. Sekarang senang, buka je dapat semua dah. Duduk rumah boleh belajar. Okay, sambung. Faslun fima yurisul hifza wa fima yurisul nisyan. Cuba tak? Ke surat 50 atas sekali, satu baris. Ini suatu fasal pada menyatakan barang membawa kepada banyak peringatan, kuat ingatan. Cerdik itu maksudnya. Faham? Cerdik ni antara nilai-nilai kecerdikan adalah kuat ingatan. Dan pada menyatakan barang yang membawa kepada banyak perlupa, yang bawa kepada banyak lupa. Nah, kita tengok. Ni kalau dapat diamalkan, alim kita, insya-Allah. Biar umur 70 tak salah, tak 80 ke tak kisah. Amalkan insya-Allah dapat. Apa dia? Dan bermula yang terlebih kuat asbab-asbab bagi dapat peringatan itu bersungguh. Yang pertama, bersungguh. Nak kuat ingatan, nak jadi cerdik, nak kena sungguh-sungguh. Ini macam cikgu sekolah kita cakap dulu ya. Iyalah, betul lah tu. Cikgu dah cakap lama dah, kita tak nak dengar. Sungguh-sungguh. Macam mana sungguh-sungguh? Antaranya dulu kan biasa kat sekolah tu macam mana nak sungguh-sungguh. Yang pertama guru kata, datang sekolah kena bawa buku teks. Betul tak tu? Kalau tak bawa buku teks, maknanya tidak bersungguh-sungguh. Kena jadi apa? Kena naik atas kerusi. Betul tak? Tak pun kena rotan, tak bawa buku teks. Dulu lah dulu, sekarang tak dia. Sekarang cikgu baik. Cikgu dulu garang dulu. Siapa sekarang kita ingat? Kali kedua tak bawa buku teks, naik atas meja. Tak. Kali ketiga, luar kelas. Betul tak betul? Jangan main tak bawa buku teks. Kita hari ni belajar tak bawa buku teks. Sayang itu lah. Kena ada buku teks. Kitab kalau kita sekali kitab. Yang kedua, kena ada buku tulis juga. Kalau tinggal buku tulis macam mana? Kena beli atas kursi juga, sama juga. Buku tulis kena bawa.
dan kena ada persediaan pen, pensel, pemadam, goreng. Apa yang saya sebut? Orang Terengganu kata goreng, sini apa? Pengorek. Betul. Itu kena ada semua dalam bekas. Faham tak? Itu baru nampak belajar bersedia. Itu nama sungguh. Lepas tu pula malam tu jangan tidur lewat, tidur awal. Lagi sekolah lah, pergi sekolah ni tidur awal semua. Paling kurang tidur pukul 10. Bangun awal tak masalah. Bangun pukul 4, pukul 5. Kadang-kadang budak bangun 4, pukul 6 dia. Tak ada masalah. Jadi pagi tu tak ngantuk. Mana dia ada persediaan untuk bersungguh-sungguh. Nampak tak cara dia ni? Nampak? Tu dia. Dia bukan kataan mudah yang bersungguh, tapi di dalam itu kena ada strategi. Okey, sambung. Nanti panjang cerita. Dan berkekalan. Yang kedua, nak jadi cerdik, nak kuat ingatan, kena buat apa? Berkekalan. Apa maksud berkekalan? Istiqamah. Tak faham juga. Konsisten. Tak faham juga, tak tahu ni. 3 bahasa dah ni. Berterusan, berkekalan, istiqamah. Kalau bahasa baru sekali, konsisten. Tu dia. Maksudnya gini, kalau baca kitab, baca buku, baca apa sahaja ilmu yang kita nak baca, dia jangan sekali baca, kena baca berkali-kali. Saya tadi baru lepas buat program dekat dengan SMP Senai tadi. Cerita bab motivasi lah. Ramai untuk budak SPM tadi. Antara saya kalau mana-mana program, saya paksa satu perkara je. Antara utama yang banyak perkara, utamanya saya pesan satu je. Baca buku teks. Kalau nak dapat A lah, kata nak dapat A tak apa. Ni nak ceritanya nak dapat kejayaan, nak A. Paling kurang ulang buku teks 100 kali. Ada buat tak? Ada buat? SPM dah? Dah 100 kali baca. Sayang rugi. Patut awal-awal ada praktik. Saya cakap ni tak sembang. Dulu saya buat buku teks sejarah. Saya dah khatam, maknanya ulang. Bulan 2 saya dah ulang 100 kali buku teks sejarah. InsyaAllah ni bukan cerita kosong ni. Memang betul, setiap kali exam InsyaAllah ni cerita kat anak ni balik. Kita pun gitu juga. Ni kitab ni ulang 100 kali juga ni. Ni kat rumah lah. Kalau sebaca 100 kali nak 100 tahun. Bukan kata kat sini, ke rumah ulang. Jadi dapat masuk. Macam saya, kalau kitab ni saya ulang banyak tempat. Beberapa tempat sengaja tak kitab jadi sampai dah hafal tak kitab ni. Berkekalan. Dapat? Nak ni kalau nak alim lah, nak cerdik. Kalau tak nak cerdik, tak apa, biar je. Tak payah buat apa. Ni cerita dia ni bagi orang yang nak jadi alim, nak jadi orang berilmu, nak jadi cerdik. Boleh? Berkekalan. Yang ketiga, dan daripada mensedikitkan makan. Yang ketiga dia mensedikitkan makan. Ni saya tahu ni lepas raya ni biasa ramai orang hilang ingatan. Betul, tak tipu ni. Sebab setiap kali surau sengaja, saya tanya muka surat berapa, tak ingat dah semua. Faham? Sebab banyak makan kuih raya. Faham tak? Rumah terbuka banyak. Contoh lepas ni rumah terbuka. Pergi tak kisah. Ra'ikan pergi, tapi makan kena jaga lah. Faham kan cerita? Makan tu jaga, jangan mengkedarah sangat. Tak, faham tak cerita tu? Dua tempat malam ni.
Rumah 20. Rumah 20. Malam ni 20 rumah, bukan 2. Astagfirullahaladzim. Dah kira apa? Rumah abang, tapi makan sekali je. Semua rumah makan. Mati dah. Balik je rupa diri terus. Benda ni kata kitab. Penyebab kuat ingatan, kurang makan. Penyebab pelupa, banyak makan. Ni jangan marah saya, saya baca kitab ni. Bukan silap saya. Memang setiap rumah ada makan. Dah ejah. Makan berat sekali tu. Untuk rumah ya. Yang lain makan kuih raya lah. Kuih raya pun tak boleh. Kuih tak boleh. Manis. Daun tinggi macam mana? Betul. Ni kajian terbaru Dah ada kecil mana belum? Ada? Imam dah ada kecil mana? Ada orang jaga. Tak ada makan. Saya tak cakap orang yang cakap di sini. Saya ini pun nampak macam ada ke. Tapi tak pergi jumpa doktor lagi. Tapi cek macam ada rasa. Ada cek lah. Dia malam cerita panjang lagi. Cuma cerita dia tu, satu ni, kalau kita makan sekalipun, minum air mesti wajib minum air, betul? Setiap rumah cakap kat rumah, jangan sediakan air manis. Apa? WhatsApp sekarang? Betul, sediakan air masak aja. Cukup. Jangan bunuh orang. Betul. Bukan betul. Ini kajian terbaru Yang pertama, pembunuh di Malaysia adalah jantung, sakit dan tutup pertama. Faham tak? Yang kedua, diabetes. Faham tak cerita dia? Jantung pun boleh diabetes. Faham tak? Dia antara sebab apa jadi jantung? Dia kata kolesterol banyak lekat kan? Kenapa kolesterol lekat? Makan apa? Makan gula. Dia bukan soal kolesterol, dia hasilkan dalam badan kita. Gula tu dia akan menyebabkan saluran darah kita tu jadi keras. Bila keras, yang tu dia sempit. Lekat dengan kolesterol tu yang jadi tak boleh bypass tu. Macam doktor lah orang biasa. Tapi gitu cerita dia. Kita tahu lah, kita buat kajian lah. Iya. Boleh? Dah WhatsApp belum? WhatsApp sekarang. Dah. Tak apalah kalau tak pun. Sebab kesian juga. Dia kena suruh buat air mani tak habis basi juga. Yang dahsyatnya yang pergi marhaban tu confirm lah. Dah ada lah. Dia bantai dia apa yang ada. Betul tak betul? Tak kesian ke imam. Tak dah WhatsApp lah. Dah WhatsApp lah dah. Lepas tu kuih raya pula. Kuih raya jangan buat banyak sangat lah. Satu rumah satu kuih je, faham tak? Betul. Kuih ni antara makanan yang banyak gula. Tahu kan? Kita nampak ringan je kuih tu. Koci kuih dahsyat. Dia koci mana? Satu lagi lah, ni saya cakap dia minta maaf ni. Minta maaf dulu dah. Kau terasa hati pula tuan rumah. Tapi saya kena cakap tanggungjawab. Sebab kekuatan badan, kesihatan ni menentukan ibadah. Faham tak? Kalau tak sihat, susah nak ibadat. Betul tak betul? Saya baru-baru ni buat kuliah Fardu Ain 2 jam. Cerita buat makan Fardu Ain. Makan tu Fardu Ain. Kau main-main 2 jam cerita buat kesihatan. Saya cerita macam mana struktur pemakanan. Saya buat struktur tu yang kerja saya. Degree pendidikan kimia. Tapi kita nampak lah. Sikit boleh cerita? Boleh cerita? Ke tak ada cerita? Boleh Sebelum saya nak cerita buat struktur pemakanan, saya nak 3 perkara ketinggalan. Ni kalau lepas ni tolong sana adjust. Yang pertama, tinggalkan makanan yang ada karbohidrat
simple karbohidrat lagi. Apa dia simple karbohidrat? Yang tak macam gula ni lah, gula. Lepas tu yang utama lagi roti. Ada roti jangan cakap dia, jangan buat roti. Semua tak boleh. Ya, betul. Roti jangan. Roti ni dia hasil daripada gandum. Gandum satu kemudian. Nasi pun jangan banyak. Kalau makan sehari suku separuh. Nasi tu suku je. Makan sekali saja, faham tak? Lebih sayur, buah. Faham tak cerita ni? Ni cerita nak sihat ni. Okey. Lepas tu nasi simple karbohidrat. Nasi simple. Gula simple karbohidrat. Dia karbohidrat dia pecah dulu. Dia bagi simple karbohidrat, satu kompleks karbohidrat. Kompleks seperti daging, kekacang, sayur, buah, itu dia ada kompleks. Tapi tak banyak macam nasi banyak. Boleh dapat. Tu dia. Kecil manis dia mencanak kan. Mencanak apa panggil insulin. Dia panggil insulin resistant. Kenapa dia naik? Sebab simple karbohidrat. Ambil dia naik. Faham tak? Yang jahat ni yang kedua ni, saya cerita kedua ni, gandum. Sebab gandum tolong. Lepas ni bukan harakan, tapi saya kata kalau nak sihat, memang kita secara pengurusan haramkan tepung gandum. Tepung gandum dah tak cukup. Roti canai pagi-pagi dah habis. Jangan cari pasal. Tutup habis roti canai. Tak, tapi dia sihat lah. Budak-budak muda nama. Muda boleh makan roti canai, tapi umur 25 dah cukup. Berhenti dulu. Tosin tepung gandum juga. Dia bukan sebab minyak tu. Tepung gandum. Tepung beras campur tepung gandum juga. Jadi ada. Dia tepung ni dia ada gluten satu. Simple karbohidrat. Beras tu kan karbohidrat juga. Tu banyak. Tapi yang orang paling tak sedar, mi kasar, mi halu. Malam-malam makan mi, confirm malam ni ada mi. Betul tak tu? Confirm malam-malam makan mi. Saya bukit sikit kan. Ni dah main. Macam mana cakap? Okey, mi. Cik kebab mi dulu, mi. Apa dua jenis, semua jenis ni, spaghetti ke apa ni? Mi siam, mi kolok ke, mi apa tak salah tu. Nama dia mi, dia berasal tepung. Tak kisahlah tepung gandum atau tepung beras. Tapi lagi dahsyat tepung gandum berbanding tepung beras. Beras ni dia ada karbohidrat dia. Tepung gandum dia tinggi karbohidrat ada, dan karbo je lah, sesuatu karbo ni. Satu lagi dia tinggi dengan yang ni paling dahsyat, gluten. Dahsyat gluten ni penyebab dia panggil apa tu bagi? Leaking gut. Leaking tu macam leaking. Orang kata pecah, macam pecah lah leaking lah. Kalau pipe leaking, apa pipe leaking? Leaking tu bahasa Melayu. Bocor, bocor, leaking gut. Perut bocor. Betul. Ni. Itu yang akhir jadi eczema dan sebagainya. Budak-budak lama sekarang ni banyak tak jaga makan. Dan bila leaking gut, dia akan bawa pada dia meninggikan lagi masalah-masalah sebagai chronic disease. Penyakit-penyakit kronik. Kecil mani, darah tinggi, jantung, buah pinggang. Malah tak makan semua je. Kalau yang datang faham tak cerita ni? Memang kena bincang. Benda ni nak kena bincang. Saya cerita sikit lah. Memakan yang betul macam mana? Saya cerita sikit makanan. Boleh tak cerita bab makan? Maggi lagi lah rosak api. Maggi rosak. Jangan.
Dia Maggi tu dan juga perecah dia. Habis. Itu dinama fast food yang ketiga. Saya tak sebut lagi. Bukan fast food, dia panggil processed food. Dia dah lah karbohidrat. Dia ultra processed food. Ultra atau ultra. Dia main banyak campuran. Dia bahaya di proses food. Dia bukan hanya karbohidrat saja. Dia masalahnya dia dipanggil penyebab radang. Radang buaya. Proses food ni dia ada satu bahan, saya lupa dah nama dia. Dia penyebab radang. Sebab itu zaman sekarang ramai orang mudah kena kanser. Sebab makan begini kan dulu makan mie banyak Maggi kan. Ada masalah. Tu. Mengenai Maggi kau boleh haram terus. Haram untuk kita lah kalau sakit. Mati asbab betul. Kata asbab makan. Makan jaga. Ni sekejap Saya cerita sikit makanan. Tengok ni. Ni tulis. Lepas tu malam ni ada apa? Ada ni Barzanji. Barzanji apa? Marhaban. Masa marhaban tu cerita tak sikit kami. Saya cerita sikit. Tak betul ni. Alang-alang. Kaya tu bila siapa lagi nak cerita? Faham tak? Tak pun ambil gambar nanti. Post dan group. Faham? Ni tengok ni. Makanan ni dia ada dua bentuk. Satu dinamakan makro. Yang kedua dipanggil mikro. Faham? Makro ni tiga asas utama. Dipanggil apa? Karbohidrat. Karbohidrat Yang kedua fat, lemak. Yang ketiga protein. Ni asas dalam pemakanan ni. Kita berdunia kita ni apa kita consume mesti ada karbohidrat, ada fat, ada protein. Yang bahagian mikro ni mineral dan vitamin. Itu cerita. Faham? Termasuk probiotik. Sebenarnya dia ada probiotik. Ni buah mineral sebenarnya apa nama? Dia ada pro dan pre biotik. Ustaz belajar mana? Tak, kita bukan ustaz sangat lah. Saya bidang sains sebenarnya. Asas saya sains. Latar belakang saya pendidikan kimia. Degree pendidikan kimia. Master counselling. PhD counselling. Ustaz di mana? Kan saya kata tadi belajar kat masjid. Faham tak? Saya boleh belajar kitab, mengajar kitab. Belajar kat masjid. Tapi lepas ada tauliah lah. Tauliah tak boleh ngajar. Tapi saya nak cerita tu memang bidang sains Jadi diperakui insya-Allah. Nak terus sijil. Nanti banyak buat cerita ni. Tapi ni cerita dulu tengok. Saya dulu masa lepas SPM dapat tawaran ke Ukraine untuk ambil medik. Saya tak pergi. Sebab apa? Sebab Ukraine ni sejuk. Faham? Sebab sejuk saya tak pergi. Saya tak tahan sejuk. Faham tak? Biasiswa dapat tanggung tapi tak boleh lah. Belajar sejuk tak dapat. Saya. Orang lain tak apa. Saya tak dapat juga medik dekat Gajah Mada, Indonesia. Dapat? Tahu tak? Universiti Gajah Mada tu antara medik terbaik di. Sebab memang dulu kita disuruh medik ni penguasa kita juga lah. Tapi tak pergi juga. Rasa-rasa sebab apa? Cuba teka. Sebab apa tak pergi Indonesia? Panas. Makanan tak sedap. Pandai ya. Banding Malaysia lagi sedap Malaysia. Faham tak faham cerita ni? Iya. Pernah makan makanan kat sini? Tak boleh tahan. Tak boleh. Tak kena tekak. Hidup tak bermakna. Jadi itulah cerita sikit. Tak apa. Bab makan lah. Saya bab makan nombor satu. Jadi cerita makan yang begini, kita kena ada satu mentaliti ni pegang semati ni. Sebab kita nak beribadat, makan jangan banyak. Satu perkara kita faham, makan jangan banyak. Yang paling penting kualiti. Apa dia? Kualiti makanan. Kalau makan
banyak tak quality, tak jadi apa. Habis masa. Ya ilaha illallah, tahu tak boleh. Minggu depan, tahun depan, bulan depan ke? Boleh? Bulan depan kan tak maaf. Macam mana? Kejap masa. Tak cakap ni. Tak apa dah Ni baru 3 kat sini. Nanti mensediakan makan. Tengok kat situ. Nanti sambung lagi bulan hadapan. Bulan hadapan insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Gapo nak kena? Saya hari Jumaat ni ada kerja lain. Biasa gitu kan. Dia penuh sikit. Minta maaf. Apa yang dapat insya-Allah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfarij bihi al-qurab wa taqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-gharaib wa husn al-khawatim wa istasqa al-ghamam wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli am'atin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lahu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.